Kalau tuan-tuan ikut dalam Facebook, isu perbankan Islam, ada orang timbulkan isu perbankan Islam. 2-3 hari ni, minggu ni, gaduh kat dalam Facebook tu perbankan Islam. Dia kata Islamic banking ni backdoor riba. Islamic banking ni buat riba juga, dia kata. Dia kata macam tu. Sebab apa tuan-tuan? Dia kata kalau kita buat dekat bank konvensional. Bank konvensional ni bukan Islamik lah. Bank konvensional kita pinjam 100,000, kita pinjam 100,000, kita bayar 120,000. Contoh, 20,000 tu interest ataupun bunga. Tu riba. Tapi dia kata dalam Islamic banking, kita pinjam 100,000, kita bayar pun 120,000. Sama. Jadi kenapa ada ni? Dia kata dia persoalkan. Orang yang persoalkan ni pun ustaz. Bila dia persoalkan macam tu, lepas tu jemaah tanya dia. Jadi ustaz, kalau kita nak beli kereta, jadi yang mana kita perlu ambil? Kalau dah Islamic banking pun ustaz kata riba, konvensional pun ustaz kata riba. Ustaz tu jawab apa tuan-tuan? Ustaz tu jawab, ambil konvensional. Kita ambil yang paling murah. Satu benda yang salah. Sebab apa? Dia suruh ambil yang satu benda yang confirm haram. Riba. Dia tahu dalam konvensional tu ada riba. Haram. Dalam Islamic banking ni, mungkin ada yang berpendapat riba, dan mungkin ada yang berpendapat tak riba. Ada khilaf, ada perbezaan pendapat. Jadi dia kata baik ambil yang confirm ada riba. Benda ni salah tuan-tuan. Kita bila orang tanya kita jangan kata ambil yang haram. Lebih baik kita ambil yang ada perbezaan pendapat daripada ambil yang confirm haram. Satu, daripada zaman Nabi sampai sekarang, tak ada seorang ulama, tak ada seorang sahabat Nabi pun kata riba tu halal. Ijma' kata riba haram. Dia macam ni. Contoh, beli ayam. Kita beli daripada non-Muslim. Non-Muslim, kita bangsa apa pun saya tak kisah, kita tak kisah. Non-Muslim, kita tahu dia tak sembelih, confirm haram. Confirm haram, dia tak sembelih. Ada, kita kata contoh di satu pasar raya, kita ambil pasar raya. Pasar raya tu orang Islam sembelih. Tiba-tiba ada orang kata, dia ni sembelih tak sah ni. Dia ni sembelih tak sah. Ada orang tanya kita, dekat pasar raya ni, ada orang kata sembelih tak sah. Dekat orang bukan Islam ni, confirm dah haram. Yang ni kat pasar raya ni ada orang kata sah, ada orang kata tak sah sembelihan dia. Ada orang tanya kita, habis tu kita nak beli kat mana bang? Kita nak jawab apa? Baik kita beli kat non-Muslim, kat bukan Islam ni. Boleh tak kita kata macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Kita tak boleh bagi jalan keluar dengan benda yang confirm haram. Tak boleh. Kita tak boleh, dah alang-alang was-was kita ambil yang haram terus. No. Kita kena ambil yang pasar raya ni. Kalau kita ada pilihan, kita boleh pergi pasar raya lain. Tapi contoh, kita tak ada pilihan. Orang yang tak ada pilihan, kenderaan pun tak ada, nak pergi tempat lain. Jadi dia ambil kat ni. Mungkinlah kita kata dalam pasar raya tu ada kes. Orang beli penuh urat ayam tu tak terputus. Mungkin jarang-jarang terjadi. Tapi ada bila terjadi, orang akan question benda tu. Orang akan tertanya-tanya, halal ke tak halal? Tapi mungkin sekali dua, mungkin 10 dalam 10 tahun berniaga, mungkin 10 kali jadi. Tapi yang ni tuan-tuan, kita tak boleh bagi jalan keluar kepada orang dengan ajak orang buat benda yang haram. Bagi jalan keluar dengan cara yang haram.